Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita di channel Syaim Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni macam biasa rutin aku, bila ada kelapangan aku akan turun memancing spot di Sungai Kuantan geng. Okey geng, macam biasalah kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku, jutaan terima kasih aku ucapkan kan. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okay geng, so memandangkan konten yang lepas, konten cash and cook aku kurang mendapat sambutan, jadi berkemungkinan aku stop dulu untuk buat konten cash and cook dan buat konten seperti biasa geng. Tak ada masak-masak sebab tak ada sambutan geng. View agak drop. So aku buat konten macam biasalah, mancing je lah untuk buat masa sekarang. Ok jom, malah nak berceloteh panjang. Hari ni aku turun di spot tebing tinggi geng. Aku pun baru sampai je ni. So keadaan cuaca ini alhamdulillah cuaca cerah. Air sungai keruh sikit geng. Tapi yalah, kita dah sampai. Memang akan mancing jugalah walau macam mana pun keadaan air. Kecuali kalau air besar memang tak mancing lah. Ni air ni okey geng. Tu dah ada boiling dah. So geng, macam biasa aku nak set up dulu. Lagi aku nak clearkan dulu kawasan, bersih-bersih dulu. Boleh kita mancing. Okey, tanpa melengahkan masa geng, aku nak set up dulu, kita jumpa lagi. Teruskan menonton geng, stay tune. Okey, untuk setup pertama hari ni, aku akan pakai umpan roti dulu. Mata kain satu. Teknik sate. Adalah yang sudah ambil. Perambut tu dia punya panjang dalam setengah depa. Okey, jom kita buat balingan. Bismillah. Hari ni tak ada target geng. Target ni ikan besar je. Ada ikan besar alhamdulillah. Sebab dah masuk bulan 6 geng. Tak ada lagi Cik Patin nak ambil umpan ni. Harap hari ni ada lah benam-benam daripada patin liar Sungai Kuantan. Sebab air keruh ni, air dia dah ni. Biasa orang cakap air patin. Ni air patin ni. Dia dah keruh. Keruh ada arus sikit. Okey, beres. Okey, aku nak set up lagi. Okey, setup kedua ini aku pakai ni lah, teknik solang 2 ni. Dah lama tak guna teknik ni. Umpan roti juga kan. Jom kita baling dulu. Okey, setup ketiga ini umpan pellet bancuh, pellet 920 dengan dedak dedak lah dah, dengan buah sawit peram. Jom kita test. Yang ni kita balik ni dekat depan-depan ni. Bismillah. Makan kan.
Okey, ini setup yang keempat untuk hari ni. Umpan sama juga dengan setup yang ketiga tadi. So jom kita buat balingan. Yang ni pun aku baling depan-depan ni je, tak baling jauh. Bismillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Settle dah aku setup hari ni. Aku main macam biasa lah, 4 joran. Harap-harap ada manis-manis, ada strike padu hari ni. Dah nak masuk bulan 6 dah ni. Berapa hari lagi tinggal nak masuk bulan 6. Harap-harap ada lah strike yang boleh dibanggakan. So aku akan kutip sampah-sampah, bersih kawasan kejap, sementara tunggu ikan makan. Okey geng, teruskan menonton, stay tune. Padu ni. Hutan padu. Oh, ada saiz. Oh, padu. Oh, padu ni. Oh, padu kan bau. Alhamdulillah. Oh, bau saya padu kan. Oh, boleh check kot. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Alhamdulillah. Padu kan abang. Bau saya padu. Mata kain satu kan. Teknik mata kain satu. Alhamdulillah kan. First strike ni. Balingan yang pertama, umpan pertama. Mantap geng saya dia. Oh. Ni dalam sekilo lebih ada ni kot. Oh, mata kain solid geng. Sangkut dekat belah tepi. Satu mata kain umpan roti tadi. Baung sungai ni itulah ramai orang tak percaya geng. Aku itulah. Aku malah nak cakap. Ya ke baung makan roti? Ya ke baung makan roti? Kalau korang tengok konten-konten aku, semua aku pakai roti je. Okey, nak cerita pasal umpan kuncur kan. Umpan kuncur yang aku beli sebelum ni, bukan aku tak pernah beli. Aku dah beli 4 botol geng. 4 botol, 4 je nama. Macam-macam aku dah guna. Tapi sepanjang yang aku guna 4 botol tu, aku dapat seekor je strike. Tapi saya halus. Sebab tu aku cakap sungai ni, baung dia tak makan. Umpan kuncur, umpan tapa, baung tak makan. Ni, aku pakai umpan roti gana ni. Tu pun masih lagi ada yang tak percaya. Sungai ni je geng yang bawa makan roti. Sungai lain aku tak pasti. Sungai lain mungkin makan umpan kuncur. Bukan aku nak menidakkan ni, cuma orang tak percaya aku pancing sungai ni pakai roti. Ni dia hasil. Padu-padu aku dapat. Kalau dia jumpa memang dia balut. Kalau tak jumpa tu nasib lah. So kita masuk dia dalam bekas.
Baru ni ada sahabat minta aku buat konten cash and cook, baung masak kari. Tapi tadi aku cakap kemungkinan ini aku tak buat konten cash and cook. Tapi tengoklah lagi. Kalau sempat, kalau aku rajin lagi, aku buatlah konten cash and cook. Masak baung masak kari. Sebab baung dah ada. Padu baung ni. Tapi baung ni OKU lah geng. Mata dia sebelah dia tak ada. Ni kemungkinan dulu dia kena tajur ke apa, lepas tu lucut. Ni ada kesan parut kat mulut dia ni. Mata dia rosak dah sebelah. Tak apalah. Yang penting rezeki, alhamdulillah. Jom. Jangan lama-lama. Sekejap lagi mana tu ada lagi. Saiz padu. Baung kalau dah melengkar dalam ni, bermakna saiz padu ni. Last kan baru kita timbang, kita tengok berapa berat dia. Awal-awal ni tak tahu aku bawa dak penimbang. Jadi kita tengok. So harap yang bertanya tu percayalah. Aku tak pernah berahsia yang dalam memancing ni. Aku share je apa yang aku tahu. Tak ada makna je aku nak rahsia-rahsia. Ilmu kita share je. Jangan ada pula toke-toke kuncur kecam aku pula. Aku cakap ni kat sungai ni je. Sungai lain aku tak tahu. Sepanjang aku mancing kat sini, lama dah aku mancing kat sini. Inilah umpan favourite dia. Patin 10 kilo pun aku dah pernah dapat guna umpan roti. Okey, pasang lagi umpan. Ni umpan roti gardenia kosong. Tak ada semprot-semprot spray rahsianya. Untuk teknik satu mata kail ni, aku menggunakan 1 keping setengah roti. Ujung sikit, bawa mata kail ni ke tengah. Kita sorokkan sikit mata kail. Macam ni. Okey. Lepas tu yang ni kita lurut je. Lurut macam ni. Macam ni, kita tarik sikit kepal. Ikan macam mana pun dia akan ambil daripada bawah. Dia tak akan ambil atas. Atas ni biasa anak-anak ikan dia ambil. Kepal tu manja-manja je lah. Tak payahlah kemas sangat. Sekarang ni aku dah start pakai stopper geng. Aku tengok channel Abang Rosli Abdul Rahman. Dia pakai stopper. Sebab nak mengelakkan batu ni, batu hidup ni, dia bergesing dengan tali. Tali cepat rosak dan mudah putus. Pakai stopper ni, risiko tali rosak kurang sikit. Dia bergerak-gerak tapi tak adalah teruk sangat. Asyik dapat jet tadi geng. Sebab berat juga baung. Aku yakin nak jet. Okey, jom kita balik ni. Ada lagi ni baung ni. Air cantik ni. Bismillah. Air baung, air pating ni.
Alhamdulillah. Bau yang kedua. Comel saya ni. Kena kat pipi. Bekas. Saiz anak. Boleh lah, tapau je. Duduk dengan ibu. Okey. Umpan lagi. Dah lama ni. Dekat sejam umpan dah lain. Ni roti masih ada lagi pada matakan. Roti lama duduk dalam air. Dia lambat sikit. Kalau aku kepal dedak ni pada matakan air pun boleh juga, tapi cepat habis. Kalau umpan ikan halus banyak kacau umpan. Kalau pakai roti dia lama sikit jangka hayat dia dalam air. Tak adalah kita gerak sangat tukar umpan. Ni umpan pelet 920 dengan soy peram. Lampam tak ada ambil hari ni. Ikan baung je. Kejap lagi kot dah ada ni. Lampam saiz sepadu. Jom kita balik. Kita cari saiz. Bismillah.
Okey. Oh, dah guruh, dah berbunyi. Cuaca dah gelap lah. Macam nak hujan ni. So Akang takut hujan lebat kan, tak timbang pula ikan. So kita tengok dulu berat ikan baung tadi, berapa berat dia. Okay, jom kita timbang ikan baung. Letak dulu. Nyamuk banyak tu hari ni. Biasa spot ni tak ada nyamuk, hari ni banyak nyamuk. Jom kita timbang dulu. Tengok apa berat dia. Ada ikan makan ke? Ini loceng. Nyamuk banyak, lalat banyak. Aduh. Nyamuk ni yang jenis halus ni. Jom kita timbang dulu baung yang besar ni. Yang kecil ni tak payah timbang lah. Hai, nyamuk ni main kat mulut, main kat muka pula. Baung saiz padu. Buka. Buka. Okey. Jom kita timbang. Nak hujan ni. Okey, geng. Allah Rabbi. Berat dia, kita dah dapat berat dia. 1.150 sekilo 150 gram. Sekilo 100 ni. Saiz padu ni. Alhamdulillah. Mantap geng. Sekilo 100. Tengok macam besar. Ingatkan sekilo setengah ke. Alhamdulillah. Mantap. Kita isi dongkar balik. Padu ni. Sekilo 100 besar ni. Tapi tu lah, kadang dalam GoPro ni ikan besar nampak kecil, padahal ikan ni besar ni. Tapi kita dah timbang ni, berat dia sekilo 150 gram. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, masa dah time. Aku pun dah siap kemas barang-barang. So tadi dah tak ada dah penambahan strike. Hari ni ada 2 ekor je, macam yang korang tengok tadi lah. Ok geng, untuk konten kali ni aku tak buat catch and cook. Minta maaf pada sahabat yang komen tadi suruh masak kari. Sebab apa geng, video konten aku yang lepas tak ada sambutan untuk aku buat catch and cook, jadi aku tak buat lah. So aku kembali balik kepada konten memancing macam biasa lah. So ni dia, ini hasil. Alhamdulillah geng, baung saiz padu 1.1 kilo, sekilo 100. Lepas tu ni ada seekor saiz kecil lah, saiz curut. Ni menjarang lah, tapi ni tak pecah lagi rekod peribadi aku. Rekod peribadi aku 1.7. Mantap ok, kita jumpa lagi di next video insyaAllah, mencari strike padu di sungai. Ok geng, Assalamualaikum. Terima kasih geng. Mantap.